Anda mencari rumah setingkat di negeri Johor, jom saya tunjuk anda. Jom. Assalamualaikum semua. So rumah ni 3 bilik 2 bilik air. So kalau kau nak tengok dalam, so saya tunjukkan anda kawasan kampus terlebih dahulu. Jom. Kalau korang tengok sekarang ni, kawasan kampus ni kita dah coating epoxy. So agak luas juga untuk satu biji kereta dan 2 biji motor. So kawasan tepi pun kita ada sinki, kita ada beranda sikit. So korang nak letak meja, kursi kat luar ni pun boleh, tak ada masalah. Okey, ruang tamu dia agak besar kalau korang tengok ni. So ruang tamu ni kita dah sertakan sekali dengan L-box, di mana L-box ada, kita ada channel light lampu, kita ada juga biji kipas. Okey, kalau korang tengok sekarang ni kita berada di kawasan dapur, di mana dapur ni kita ada 2 tabletop di mana berdepan, ada 2 sinki, kita ada juga blower angin, kita juga ada tempat apa orang panggil tu, tempat basuh baju tau. Kalau korang nak tengok, jom kita pergi sana. Ni kawasan dapur baju. Dapur baju pula. Kita ada 2 bilik air. Ingin mencari ejen hartanah berkualiti, hubungi ejen kami, Vigo Properties. Rumah ni ada 3 bilik tidur, iaitu ni bilik pertama, bilik yang kedua dan bilik yang ketiga. Vigo Properties, Vigo Properties, Vigo Properties, Vigo Properties, bakal hartanah anda. Hubungi ejen kami. Lokasi rumah ni di Taman Universiti, berdekatan dengan UTM Skudai dan berdekatan juga dengan Ion Taman U. So kawasan rumah ni sangat-sangatlah matang, kerana saya boleh cakap laluan nak ke highway sangat-sangat dekat, nak kerja di Singapura pun dekat. Kalau korang berminat dengan rumah ni kita boleh buat full loan tau, boleh buat full loan, kita boleh buat cashback. Kalau korang berminat boleh PF saya segera, Pari Property. Vigo Properties, Vigo Properties, bakal harta